Salam sejahtera. Nama saya Charwin Anak Lelaki Dorisami. Nombor matrik CD 250245 daripada Seksyen 32. Dalam video ini saya akan membincangkan bagaimana pertembungan antara ideologi sekularisme Barat dan nilai keagamaan tempatan telah mencorakkan ruang sosiopolitik di Malaysia sehingga hari ini. Sekularisme Barat merupakan satu ideologi yang memisahkan agama daripada urusan pemerintahan dan kehidupan awam. Ideologi ini berkembang di Barat dan menekankan kebebasan individu, rasional serta kehidupan moden. Pengaruh ini mula tersebar ke banyak negara termasuk Malaysia melalui penjajahan, pendidikan dan globalisasi. Di Malaysia, pengaruh sekularisme Barat mula berkembang semasa zaman penjajahan British. British memperkenalkan sistem pentadbiran moden, pendidikan Barat dan undang-undang sivil. Walaupun begitu, nilai keagamaan tempatan masih dikekalkan. Hal ini dapat dilihat apabila Islam kekal sebagai agama persekutuan dalam Perlembagaan Malaysia. Namun, kebebasan agama turut diberikan kepada masyarakat pelbagai kaum. Antara cabaran utama hasil pertembungan ideologi Barat ialah kemunculan budaya hedonisme. Berdasarkan artikel kajian yang dirujuk, hedonisme merujuk kepada gaya hidup yang terlalu mengejar keseronokan dan hiburan. Pengaruh budaya Barat telah menyebabkan sebahagian masyarakat, terutama belia, lebih mengutamakan hiburan, kemewahan dan kepuasan diri berbanding nilai moral dan agama. Pada masa kini, media sosial dan globalisasi mempercepatkan penyebaran budaya Barat. Kajian menunjukkan media massa dan hiburan menjadi faktor utama yang mempengaruhi gaya hidup hedonistik. Program hiburan, trend media massa dan media sosial serta budaya popular menjadikan sesetengah belia lebih tertarik kepada keseronokan dunia sehingga boleh menyebabkan pengabaian nilai agama dan budaya tempatan. Menurut kajian oleh Siti Rabah Al-Amza dan rakan-rakan majoriti belia IPT di Malaysia menunjukkan tahap tingkah laku hedonistik sederhana iaitu sebanyak 73.5%, manakala 21.3% berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan pengaruh budaya keseronokan semakin memberi kesan kepada golongan muda di institusi pengajian tinggi. Walaupun terdapat pengaruh sekularisme Barat, nilai keagamaan tempatan masih memainkan peranan penting dalam masyarakat Malaysia. Agama menjadi panduan moral untuk mengawal tingkah laku, menjaga keharmonian masyarakat serta mengelakkan budaya melampau seperti hedonisme daripada menjadi kebiasaan. Pada pendapat saya, Malaysia perlu mencari keseimbangan antara pembangunan moden dan nilai agama. Kita boleh menerima perkara positif daripada Barat seperti kemajuan teknologi dan sistem pentadbiran moden, namun nilai agama dan budaya tempatan perlu terus dipelihara supaya identiti masyarakat Malaysia tidak terhakis. Kesimpulannya, pertembungan antara sekularisme Barat dan nilai keagamaan tempatan telah membentuk ruang sosiopolitik Malaysia sehingga hari ini. Pengaruh Barat memberi pelbagai cabaran termasuk budaya hedonisme, namun nilai agama tetap penting bagi memastikan keharmonian dan keseimbangan masyarakat dapat dikekalkan. Sekian, terima kasih.